Pusat komersial Skywiz Icaro yang baru tu, orang Melaka tahu tak tempat? Jangan salah sebut kan, bunyi dia lain. Ada satu kafe tu, dia baru je beroperasi berapa hari. Banyak gila menu yang best-best kat sini. Dari English breakfast sampai kan cekodok pun ada. Masa kita datang ni, kita nak enjoy menu breakfast. Dan juga waktu ni adalah waktu brunch. Nak breakfast yang heavy ataupun yang ringan, memang kena kat sini. Baik daripada menu lokal ataupun nak layan pasta buat sarapan pagi. Yang dahsyatnya, nasi lemak rendang ayam, flavorful sangat. Rendang ni rasa macam air tangan nenek-nenek. Cukup rasa kelapa dia, kena dengan sambal manis pedas dia. Jarang tau nak dapat kafe ada nasi lemak sesedap macam ni. Kafe ni dia ada gabungan healthy food, premium dan juga quality. Baik daripada segi makanan, presentation, sampaikan kopi dia ni pun gunakan biji kopi yang berkualiti. Siapa yang tahu nilai, kalau datang sini mesti rasa beza. Yang lagi kita nak highlight dia punya pastry. Dia punya chef, dia punya baker, semuanya orang tempatan. Quality pastry pula, dia bagi yang paling baik. Daripada cream puff, tiramisu. Kenapa aku cakap macam tu? Kita masuk dekat dalam kitchen dan kita juga masuk tengok bakers di sini. Power weh diorang ni semua. Walaupun baru berapa hari je kafe ni buka, tapi dah ramai pun tahu. Dengar-dengar Lera Cafe ni tengah trending. Ya, nama kafe ni Lera Cafe, singkatan daripada selera. So kalau nak rasa selera korang tu kena tak kena dengan Lera Cafe ni, esok dah boleh serbu terus. Kalau suka konten kafe macam ni lagi, jangan lupa follow.